Jadi kira-kiranya ihdinas siratal mustaqim, wahai Tuhan pimpinlah kami ke jalan yang betul. Kalau Tuhan nak berhenti ayat sekali buat apa dah? Ihdinas siratal mustaqim, lepas tu amin. Tapi Tuhan bimbang takut-takut manusia, takut masih merambah, masih gagal apa lagi, maka dia tambah lagi siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan yang betul ialah jalan-jalan orang yang kamu beri nikmat. Dan kamu beri nikmat ni ialah pada ayat lain sebut fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Orang-orang yang dapat nikmat Tuhan ialah golongan nabi, golongan siddiqin, golongan syuhada, dari golongan salihin. Pak ini kategori manusia kalau kita baca sejarah hidup dia, tak ada seorang yang buat husnul bagaimana kita ada. Tak ada seorang yang buat husnul bagaimana kita ada rasa. Dah, orang ni semua melalui bermacam-macam jihad, bermacam-macam sabar, bermacam-macam tentangan, bermacam-macam tekanan. Tapi ni dah orang yang Tuhan senarai dia sebagai alladzina an'amta 'alaihim.